Welcome back to my channel. Ngantuk. Kita orang dekat Aeon Melaka. Kita orang nak pergi makan sabuyaki. Mama nak belanja. Mama belanja, Mimi bayar. Takutnya. We're eating at Sabuyaki today for the first time. Kita dah dapat queue number, lepas tu tengah tunggu. Sekarang pukul 1, nanti dalam pukul 3 baru boleh makan. So nak pusing-pusing. Okay, kenapa Mama tertarik makan kat Sabuyaki? Tak tahu. Okay, kita nak fitting seluar. Baik seluar. Nak try baju dekat Brands Outlet. Terus kita ada t-shirt ni. Macam simple t-shirt, but I think I want to buy kalau muat. Okay. Lepas tu kita ada baju ni. Ni macam sweater, knitwear macam tu. Ada batu, it looks so cantik. Okay, let's try. We ended up getting banyak barang plus papa punya. Tada, I got kasut. Hey, I got baju and kasut from papa. Wait guys, kita orang aku jumpa Alia. Hi vlog. First launch. Mau masuk. Papa peace. Ini raw egg tu. raw. Mantap. Apa? Enak lah. Got our sushi. Mama tengah ambil air. Ramai guys hari ni. Tada. Kita ada ni. Ni daging. Ni ayam. Ini ayam. This one daging. Apa? Itu bukan token, itu receipt. We got rice. Yang ni ada token, got mochi, gyoza and beef patty. Ada buah. This one ada dia punya set. Okay, sedap. So tengah masak. This one ada boleh pilih 2 soups. This one ada unlimited sushi. Makan-makan. Apa dekat sikit? Nak nasi tak?
ah. Daging harga lain ke? Daging harga lain ke? Sekali kan? Terima kasih. Kalau tambah-tambah bagi receipt, takut. Punya sekian kita. Bina sekian. One beef patty. Dimasukkan lagi ni. Ayam. Sushi. Mana saja dalam ni. Minta bakar boleh tak? Ada like have mochi. Ayam lagi. Some random. Apa lagi? Frozen tak ada? Wow. Ni. You. M&M chocolate bun. Ni. Oh, boleh? Rasa. Mana? Boleh? Nak tu. Ni yang. Blueberry Danish. Looks good. Cukup pulang balik. Dia nampak lembut tak? I tried this one, pudding caramel. Oh, it looks mahal. Ada. Nombor ni. You want the pretzel or no? I think I don't want. You want? Wow. Jom, belah sana. Ni apa? Ni apa kek? Oh, yo, macam ni lah. Kasih tapi dia Kek. kecil-kecil. Oh, dalam tu kek tak nak. We got pastry from Verona Hills. Cheese. So sekarang ni on the way balik. Tak tahu apa plan papa dengan mama. But yes. I got a coffee from Bus Bear. Last pit stop for today. Kita orang kat kedai bunga and kedai buah. Dah sampai Muar by the way. Dah malam. So pretty, so pretty. Cantik guys. This is all fresh flower. Mama tengah cari buah. Ada. Wow, this is so kembang. Ada so many buah. Mango sedap ni, crispy, juicy. Tak ada biji. Hitam pun sedap. Annyeong. So kita nak unboxing barang yang Mimi beli dari Melaka. This was probably recorded like 2 or 3 days after Mimi pergi Melaka tu. Sebab Mimi busy kerja, so tak sempat nak buat video unboxing. So ni baru nak unboxing. So first, actually barang pergi Melaka ni bukan Mimi beli tau, macam mama papa belanja. I'm so lucky. Thank you mama, thank you papa. So first, kita unbox yang mama belanja dulu.
Ada. Kalau siapa yang pernah pergi Aeon, korang mesti tahu adalah korang perasan ke tak. Tapi ada satu butik tu nama dia Naila. I don't know. So ni tahu. Dia boleh. Naila Fashion. So kita orang memang dulu suka beli seluar, baju kat situ. So macam, ya. Yeah. Sebab Mimi dengan Mama dah tak ada seluar. So nak cari seluar. So first pair, Mama belanja 2 pair. So first pair tada, seluar hitam. So slack. For me to sambung study and buat apa-apa lah, tak kisahlah jalan ke. So yang ni first one, slack hitam biasa. Dia kain dia sangat sedap. Harga dia pun murah je, RM60. Okay, first one. And then second, dia luarnya ada offer tau. So macam kita patut get sebab murah. Tada, dia slack juga tapi dia macam design lain, dia warna kelabu. Tak ada zip. And then kain dia pun soft juga. Yang ni murah, yang ni berapa Yang 39 je, 40. Nampak tak? So murah guys. So I got 2 pairs of slack. Thank you Mama. So and then after that, Papa pula. Tada! From Brands Outlet. Dah lama tak beli baju kat situ. Sebab setiap kali pergi mall, memang akan masuk Brand Outlet atau pada ni. Tapi kadang-kadang ada yang macam ada saiz tapi tak minat. Tapi macam ada yang minat tapi tak ada saiz. So dia macam minat. So tada, Papa belanja Mimi baju. I got baju. Dia macam knitwear tebal, macam sweater juga. Tapi dia kind of macam pendek sikit. So I'm going to wear it dengan outer, dengan macam t-shirt ke apa benda ke sekali lah. So dia macam ni. Nampak tak? Dia ada yang buatkan dia cantik. Dia nampak macam, nampak tak? Ada pocket. And then ada batu-batu ni. Tu cantik. Korang kalau nak beli, pergi beli kat Brands Outlet. Dia ada warna pink and peach kot. Ke putih, tak salah kalau tak silap lah. Tapi macam I got blue and Papa pun sokong yang beli blue. So yeah, tu satu. And then second item dekat Brands Outlet, I got new shoes. Pair of shoes. So dia basically design biasa je tapi cantik. Dia ada macam coklat kat belakang ni. Lepas tu depan dia warna grey. And then dia warna putih. Cantik kan? Taruh. Sebab ni dah lama tak beli kasut juga. Selama ni misal pakai kasut Papa je. Because I have my kasut tapi kasut ni macam banyak yang dah macam, I don't know, I just don't wear it. So yeah. Tada, I love this. So cantik. And harga dia pun murah je. Yang tadi baju ni baru 60 juga. Kasut ni pun sama, 60. Okay. So yeah, thank you Mama and Papa. So masa pergi makan tu, kita orang sebenarnya first plan pun dia nak pergi makan dekat Shabuyaki. And tada, this is the receipt. Sebenarnya harga dia murah je guys. Bukanlah murah tapi macam okey lah. Satu kita orang pergi weekend kan. And then weekend kalau lunch 50, kalau dinner 60. Tapi kalau weekday memang rasa lagi murah. Maybe 40 kot. Or 40 something. Tada, Shabuyaki. So good. Korang kena try Shabuyaki. Dia macam Nippon Sushi punya branch. So, yep. Dia punya daging sedap. Lepas tu ada unlimited free flow sushi. Lepas tu mochi dia pun sedap. Lepas tu dia boleh buat bingsu. And then yeah. So, tu je vlog for Melaka. Kita jumpa dekat another vlog. Bye. Jangan lupa subscribe, like and comment.